Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, projek kali ni kita akan cuba tukar tombol pintu tombol pintu yang dah rosak. Jadi masa ketuk tu saya ketuk arah lawan jam kalau perasan untuk buka tu saya ketuk arah lawan jam. Lepas tu saya unboxing tombol pintu baru yang beli dekat DIY. Harga belasan ringgit, lebih kurang RM15 tak silap. Boleh didapati di DIY bahan perak. Selepas tu kita perlu tanggalkan tombol pintu tu guna nut yang disediakan ni lah. Dia macam plit besi kecil je. Kita jolok dekat lubang tu kalau perasan. Lubang tu sepatutnya kat belah dalam jadi kita akan jolok. Tengok tu, senang je kan. Yang ni pun